afraid of the dark? Are you scared? Hi guys, welcome back to my channel. Biasa sesama resdung. Okay, so aku baru bangun. Aku nak hantar kereta semalam aku pergi Penang kan. So aku nak hantar kereta sebab dia punya footrest kereta auto, dia punya footrest tu tercabut. So dalam dia mungkin berkarat dah, biasa kereta lama kan. Berkarat dah, so dah tercabut. So aku nak pergi hantar repair kereta. Okay, so aku dah siap. Semalam aku cadang kedai buka pukul 10 kan. Aku ingat aku pergi pukul 10, tapi ni sekarang dah pukul 11 dah. So aku pakai ni dulu. Waalaikumsalam. Ya. Nak pergi repair kereta. Ada? Ha? Kenapa? Dia punya tempat letak kaki tu tercabut. Mana? Benda kereta lama berkarat dah. Sorry, 5 ekor. 5 ekor. 5 ekor apa? 5 anak pisang. 5 anak pisang. Pisang ni. Kalau dia tanya macam apa kat ni, aku tak apa, aku dah kawan dia nak ngajar nanti. Kita cakap tak apa. Malah tengok bini tu macam ni. Dah itu saat ni mak tahu. Rezeki Tuhan bagi tangan mana. Nanti dia ajak dia datang tu, mak tak tahu. Ajak dia tang parking kereta depan pencet. Betul? Dia buat sendiri. Buat dekat kedai tu. Senang masuk. Okay, so dah siap. Jom kita repair kereta. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so macam biasalah, sebelum memulakan perjalanan, kita panaskan enjin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. So macam hampa boleh tengok, ni tempat footrest ni dia tercabut. Dia tercabut, nak kena repair benda ni. Yang ni brake, yang ni pedal minyak kalau kereta auto. Kalau kereta manual, sini ada lagi pedal clutch. Tiba-tiba sedih sahabat ni, muka dia sedih, menangis. Kehidupan macam kita biasa, ada anak, ada isteri, ada pekerjaan. Maka Nabi berjumpa, Nabi tanya, Mali araka mahzuna, kenapa nampak sedih? Okay, so dah cukup 5-10 minit macam tu. Panaskan enjin, jom Hari ni kita saya gerak masih pergi boleh melihat kedai dan memberi repair salam kepada exhaust. Rasulullah. Okay, so aku dah pergi kedai welding. Dia cakap tak boleh welding yang bawah yang footrest yang rosak tu. So aku akan pergi kedai exhaust lah. Try tanya. Susah ke weldingnya orang? Sikit-sikit dia tak mau weldingnya. Dia pun tak tahu macam mana kerang bagi susah bikin. Ya. Kalau buang terus saja. Sama biapi saja. Kalau sudah welding you tahu buat lah. Dia welding nak masuk kunci saja. Nak apa yang senang saja.
Mau welding ni orang dia pun boleh kunci saja terapang. Tak mau bikin. Oh, okey. I try pi welding dulu lah. Tanya tengok. Okey. Thank you ah. Cari yang kampung-kampung ni ada welding kasih lah kedai ni tak mau ni. Okey. Susah bikin ni kerja tak mau lah. Okey. So yang ni footrest dia. Dia punya ni skru dalam dia patah. So tadi macam baru tadi aku hantar kedai Cina dekat apa ni? Sebelah Maybank. Sebelah Maybank tu. So dia cakap dia boleh buat. Tapi kena welding dulu dia punya skru ni dekat dalam tu. So dia cakap kena hantar kedai welding dululah. Okay, so aku cakap dekat dia tak apa, aku pergi hantar kedai welding dulu. Tapi kedai lain lah, yang kedai mula-mula tadi, kedai Cina tu dia cakap tak boleh buat. So aku lepas kedai Cina yang dia cakap boleh, yang sebelah Maybank tu, yang tu lepas tu dia cakap dia boleh buat kan. So aku cakap tak apa, aku hantar kedai welding lah. So aku pergi dekat kedai welding belah kampung aku, kedai Melayu. Dia cakap dia boleh buat, tapi nak kena tinggal kereta. So nak tinggal kereta, kapet kena buka semua sebab takut terbakar apa kan. So aku ingat sebab member aku cuti hari Isnin ni, so aku ingat nanti aku pergi dengan dia. Kena tinggal kereta kena tinggal. Itulah sebab dia kata kena tinggal kereta tu. Aku cakap dia cuti hari Isnin, aku pergi dengan dia sekali nanti. So kena tinggal kereta. Lepas dah siap welding ni, baru hantar kedai Cina yang sebelah Maybank tu pula untuk pasang yang ni pula bila dia punya skru dah welding nanti. Okay, yang tu je. Banyak kedai tak boleh buat, setengah kedai je boleh buat. Macam Cina tadi yang sebelah Maybank tu, dia kata benda ni renyah, banyak kedai tak mau buat. Tapi alhamdulillah lah, dia kata kalau dah welding dia punya skru ni, dia boleh buat. So bila kita lepas welding tu, kita hantar kedai dia balik nanti. So yang tu je lah. See you my next video. Bye. Assalamualaikum. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. 3 old thoughts, new guap.